Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang baik. Saya Dr. Syaril dan hari ini saya just nak buat refleksi berkenaan dengan perkongsian saya pada minggu lepas, bulan lepas. Udah lama tak buat sharing ni. Bulan lepas, okey? Bulan lepas. Saya rasa bulan lepas saya buat tapi sharing tersebut dikongsikan pada awal bulan 5 hari tu. Tapi dalam sharing tersebut saya sebenarnya berkongsi pengalaman saya yang saya mengatakan bahawa Alhamdulillah pada waktu ini saya dah jimat masa banyak berkenaan dengan total waktu saya perlu peruntukkan untuk pergi ke klinik. Mungkin kepada siapa yang tak berkesempatan untuk menonton sharing tersebut, mungkin saya akan letak link di ruangan mana yang ada nanti di sini. Tetapi kepada siapa yang tak berkesempatan, mungkin saya buat refleksi sikit berkenaan konten video tersebut. Dalam video tersebut sebenarnya saya berkongsikan pada semua bahawa sebelum ini saya ingat 2022 saya sebenarnya sebelum tu saya dah mula collect time slip yang setiap kali kalau kita pergi doktor kita akan dapatkan rekod tu. Sebenarnya tak ada keperluan pun untuk saya minta dokumen tersebut, tapi dah jadi habit sejak 2006. Habit saya kumpul dokumen tersebut. Dia macam time slip maksudnya kita pergi klinik, masuk pukul apa, keluar pukul apa. Itu macam satu declaration lah. Dan declaration tu saya dah mula kutip dari 2006. Dan saya kumpul bukan semata-mata nak bagi pada saya punya ketua jabatan atau ketua, tak. Dia lebih pada simpanan peribadi. Simpanan peribadi bermaksud saya sentiasa mengambil kira berapa banyak masa yang saya peruntukkan untuk banyak perkara. Salah satunya adalah pergi klinik. Dan saya boleh nampak trend tu makin lama dia makin meningkat. Maksudnya dari tempoh masa lah saya pergi ke klinik hospital ni. Dan paling teruk yang saya pernah rekodkan lah, ni apa dalam rekod yang saya ada ialah sebanyak 635 jam 40 minit. 635 jam 40 minit pada tahun 2022. Maksudnya saya terpaksa memperuntukkan masa banyak sedemikian tempohnya untuk bawa, yalah mungkin saya tak sihat, anak-anak tak sihat, Miss Aziz tak sihat. Tempoh tu banyak kan? Bagi saya banyak lah. Tapi bila saya berkongsi maklumat tersebut pada kawan-kawan dalam circle kerjaya saya, mereka kata that's normal. That's normal. Tapi bagi saya that's tak normal. Sangat tak normal. Bagi saya tak normal lah. Sebab kenapa saya nak kena spend masa terlalu banyak? Sedangkan waktu tu Miss Aziz mungkin dia bekerja juga, tapi bukan saya nak jealous, bukan kan, tapi maksudnya saya nak beritahu bahawa kalaulah ketua keluarga terpaksa mengambil package masa sedemikian, banyak tu masa nak perlu diperuntukkan untuk hal-hal kesihatan ni. So that's why saya kata kat Miss Aziz, something wrong dalam sistem kehidupan kita. Something wrong. Bila saya tanya pada mak ayah saya, mereka tak sampai level tu. Maksudnya tak banyak pun masa diperuntukkan. Maksudnya di mana silap dia? Jadi saya mulalah mencari tentang hal-hal kesihatan. Dan di situlah bermulanya saya berjumpa dengan ada kawan-kawan baru yang tak ada dalam circle kerjaya saya. Circle baru yang mereka mengatakan bahawa dah 6 tahun tak pergi klinik, dah 8 tahun tak pergi klinik, adanya belas tahun, 11 tahun, 12 tahun. Dan ada yang salah seorang tu yang pernah saya dengar, anak dia dah umur 21 tahun tak pernah pergi klinik. So, benda tu macam scam awalnya. Tapi the best part, macam ramai pula orang boleh dengan beraninya berkongsi secara publik tentang perkara tu. That's why saya cuba follow. Sebab itulah saya berjinakkan diri dengan Nutrilite, vitamin Nutrilite.
Dan itu yang saya rasa memberi impak besar lah. Sebenarnya sebelum tu saya adalah vitamin-vitamin lain yang saya gunakan. Tapi dia still tak memberi impak yang sebagaimana yang saya harapkan. Jadi bila saya pergi belajar, saya faham dia mula berubah secara agak drastik. Jadi pada 2023, dia mula turun dari asalnya 2022, 635 jam 40 minit. Bila masuk 2023, dia turun secara signifikan. Signifikan, tahu berapa? Itu yang 5 jam. 5 jam 20 minit. 5 jam 20 minit, slightly 20 minit. 20 minit 5 jam 20 minit. Setahun Tadi 635 jam 40 minit tu setahun. Itu tahun 2022. 2023, 5 jam 20 minit. Dan ya, Sazi pun happy. Bila saya cerita dekat orang pun orang kata happy. Tapi saya tak happy. Kenapa saya tak happy? Sebab saya dah jumpa orang yang dah lama tak pergi klinik. Saya tak happy sebab mereka tak pergi klinik langsung setahun. Kan? Jadi saya tak happy. Saya memang tak happy. Bila ada orang yang hebat, saya nak jadi macam orang tu. Jadi saya buat lagi. Follow lagi. Itu yang 2024. Tahun lepas. Dia turun lagi. 3 jam 30 minit. Saya ingatkan boleh lah. Tak ada rekod langsung. Tapi turun jadi 3 jam. Ya, orang kata bersyukur. Ya, saya bersyukur. Tapi saya still tak happy. Because saya rasa saya boleh buat lebih better. 3 jam 30 minit dalam tempoh setahun. Alhamdulillah tahun ni saya masih lagi belum menjejakkan kaki dekat klinik. Okay. Dan the best part ialah semasa video ini dirakamkan, saya rasa terutama sekali kalau kata tentang badan saya rasa sangat happy dan ringan. Tetapi itu dari situ bermulanya persoalan. Orang tanya, kenapa kau berani share tentang klinik hospital ni kan? Saya bukan nak menidakkan, saya bukan nak kata pergi jumpa bagus atau pergi jumpa doktor tak bagus. Bukan. Saya bukan nak cakap tentang perkara tu. Baru saya sedar bahawa sebenarnya dalam life kita panggil satu level of pendekatan perubatan yang sebenarnya kita sendiri tak pernah nak explore. Sebab kenapa? Dalam kehidupan kita selalunya kita terus pergi ke doktor-doktor sekiranya kita sakit. Bila kita sakit kan, kita jumpa doktor. Dekat situ yang saya mula bertanya-tanya, adakah ini yang sepatutnya kita buat? Ataupun ia adalah salah satu cara yang perlu kita buat? Jadi di situ yang saya membaca, mencari. Di situ yang sebenarnya saya mula mendapat tahu tentang pendekatan perubatan. Pendekatan perubatan maksudnya selama ni bila kita pergi jumpa doktor-doktor tu kan, dia more to pendekatan penjagaan kesihatan, kalau kita panggil Allopatik yang macam maksudnya digunakan ubat untuk meredakan gejala. Dia gunakan ubat-ubat yang sometimes ubat-ubat tu ubat sensitif, tapi dia dapat meredakan gejala. Itu salah satu cara ataupun salah satu pendekatan penjagaan kesihatan. Dan seterusnya saya baca lagi, kita nampak ada lagi pendekatan yang berbeza yang lain, iaitu osteopatik. Osteopatik. Okay. Osteopatik ni dia more to kalau kita kata dia cuba nantilah kita tanya Maple ni. Saya nak explain tak saya tak, sebab saya tak amalkan pun osteopatik ni. Yang terakhir ialah naturopatik. Naturopatik inilah yang saya amalkan. Maksudnya saya cuba sedaya upaya untuk pastikan bila kita dapat data-data kata orang sakit tu ABCD sekarang ni, dan dari situ kita belajar dan kita cuba
elakkan daripada dapat penyakit itulah. Maksudnya kita jaga, kita cuba menghindari daripada kita terjebak dengan semua perkara tu. That's why hari ni saya bercakap tentang kurangkan manis, kurangkan makan benda-benda yang berminyak, terutama sekali manis lah. Manis tu paling saya selalu highlightkan lah. Manis yang makanan yang manis, makanan-makanan yang tak manis tapi dia manis, dia memberi mudarat manis pada badan kita. Okay. Jadi hari ni kita nak bertanya dengan Maple. Hari ni lah kita nak tanya dengan Maple. Kita nak dia terangkan apa yang dia faham tentang alopatik, osteopatik dan naturopatik. Dan kita berbual lah dengan dia. Okay. So hari ni seperti biasa saya akan buka Maple. Sebentar buka Maple untuk kita tanya. Baik, okey, nampak tak? Okey, nampak Okey. Hello, Assalamualaikum Maple. Apa khabar? Waalaikumsalam Sarel. Khabar baik, terima kasih. Macam mana dengan Sarel hari ini? Ada apa yang boleh saya bantu? Saya Alhamdulillah sihat. Awak pula macam mana? Okey? Alhamdulillah, saya pun okey. Seronok dapat berborak dengan Sarel lagi. Ada topik menarik nak dibincangkan hari ini. Okey, hari ni sebenarnya saya nak bertanya tentang penjagaan kesihatan yang sebenarnya ada beberapa terma yang mungkin Maple boleh terangkan pada saya dan kawan-kawan yang lain. Antara terma-terma yang mungkin yang cuba saya nak tanya ialah tentang alopatik, osteopatik dan naturopatik. Boleh tak Maple terangkan apa itu alopatik, osteopatik dan naturopatik? Sudah tentu. Okey, secara ringkas, alopatik ni merujuk kepada perubatan konvensional yang kita biasa jumpa, yang menggunakan ubat-ubatan, pembedahan dan rawatan yang berdasarkan sains moden. Osteopatik pula adalah pendekatan yang lebih holistik, menekankan hubungan antara struktur tubuh dan fungsi serta menggunakan teknik manipulasi fizikal untuk merawat masalah kesihatan di samping rawatan perubatan. Naturopatik pula fokus kepada penyembuhan semula jadi menggunakan herba, pemakanan dan gaya hidup sihat dengan kepercayaan bahawa tubuh badan mampu menyembuhkan diri sendiri. Jadi ketiga-tiga pendekatan ni ada keunikan masing-masing dalam cara merawat dan menjaga kesihatan. Okey, kalau saya tanya pada Maple, antara ketiga ini, mana yang lebih semula jadi dan mana yang lebih sesuai dengan badan manusia pada hari ini? Secara umumnya, naturopatik adalah yang paling semula jadi sebab ia banyak bergantung pada herba, pemakanan sihat dan perubahan gaya hidup untuk menyokong kesihatan tubuh. Tapi kesesuaian rawatan bergantung kepada individu dan keadaan kesihatan masing-masing. Alopatik lebih sesuai untuk rawatan segera, penyakit akut dan keadaan yang memerlukan intervensi pantas, manakala osteopatik pula sesuai bagi mereka yang mahu pendekatan holistik yang merangkumkan rawatan fizikal dan perubatan. Jadi pilihan terbaik selalunya bergantung pada keperluan kesihatan semasa dan apa yang selesa untuk individu tersebut. Yang penting, dapatkan nasihat profesional kesihatan sebelum memilih rawatan yang paling sesuai. Okey, faham. Jadi sebenarnya bila saya tengok amalan kita di Malaysia, kebanyakannya lebih memilih kepada alopatik. Dan bila kita tahu tentang alopatik ni, dia memang menggunakan ubat-ubatan, kaedah saintifik yang sebenarnya dia lebih kepada meredakan gejala. Meredakan gejala tu bermaksud apabila seseorang telah mendapat sesuatu penyakit, jadi kita memang sebenar-benarnya kita cuba nak meredakan gejala. Dia tak boleh menyembuhkan secara langsung tetapi dia boleh meredakan. Itu apa saya faham lah. Jadi bila saya tengok situasi tersebut, adakah dia, bukan saya kata dia tak bagus, tetapi saya nampak
ada kekurangan dari situ sebab kenapa kita perlu sakit. Sedangkan sebenarnya kita boleh elakkan daripada sakit itu. Okay, saya tak nak cakap tentang kejadian Tuhan, kejadian Allah. Tetapi saya nak kata tentang berkenaan tentang penyakit ni sebenarnya kita boleh elakkan. Macam mana kita nak tahu kita elakkan apabila kita ada ilmu. Adakah ilmu tentang kesihatan ini sebenar-benarnya amat penting kepada manusia ataupun tidak? Betul tu, ilmu tentang kesihatan memang sangat penting. Dengan pengetahuan yang betul, kita boleh ambil langkah pencegahan awal, amalkan gaya hidup sihat dan elakkan penyakit sebelum ia terjadi. Memang betul, alopatik banyak menumpukan kepada meredakan gejala dan merawat penyakit yang sudah berlaku. Tapi dengan kesedaran dan ilmu, kita boleh fokus kepada pencegahan seperti pemakanan seimbang, senaman, pengurusan stres dan pemeriksaan kesihatan berkala. Jadi, gabungan pengetahuan kesihatan, pencegahan dan rawatan yang sesuai memang kunci untuk hidup lebih sihat dan berkualiti. Ilmu kesihatan ni bukan saja membantu kita elak sakit, tapi juga membolehkan kita buat keputusan yang lebih baik untuk kesihatan jangka panjang. Itulah. Tapi apa-apa yang saya nampak hari ni, kebanyakan rakyat Malaysia, para pelajar saya, kawan-kawan saya, mereka tak mahu belajar tentang kesihatan. Sebab bagi mereka, kalau sakit, pergi je lah jumpa doktor. Jadi bagaimana saya nak bagi kesedaran pada mereka bahawa kan bagus kalau mereka boleh belajar sedikit tentang kesihatan. Jadi kita boleh elakkan terutamanya dari segi amalan pemakanan harian, gaya hidup dan bagaimana kita mengambil keputusan untuk mengambil sesuatu makanan yang viral ni. Jadi boleh tak Maple kongsikan pada saya bagaimana saya nak kongsi dengan manusia-manusia atau kawan-kawan atau para pelajar saya yang sebenarnya mereka tak ada kesedaran pun untuk mempelajari kesihatan yang dimaksudkan tu. Faham, salah satu cara yang berkesan adalah dengan pendekatan yang praktikal dan relatable. Contohnya, awak boleh buat sesi ringkas dalam kelas atau ceramah dengan fokus pada isu kesihatan yang dekat dengan kehidupan harian mereka seperti kesan makanan viral, kepentingan tidur yang cukup atau bagaimana senaman ringkas boleh tingkatkan tenaga dan fokus. Selain tu, guna pendekatan storytelling atau kisah benar yang menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam gaya hidup boleh membawa impak besar kepada kesihatan jangka panjang. Bila mereka nampak manfaat yang nyata, mereka mungkin lebih terinspirasi untuk ambil tahu tentang kesihatan. Tambahan pula, gunakan media sosial atau platform digital untuk kongsi tip-tip ringkas dan infografik yang mudah dihadam. Cara ni lebih dekat dengan generasi sekarang dan boleh tarik minat mereka untuk lebih peka terhadap kesihatan diri sendiri. Saya dah cuba buat beberapa perkara yang awak sebutkan tadi. Tapi apa yang berlaku ialah mereka sebab macam saya kata tadi, mereka dah terbiasa dengan cara pendekatan alopatik ni. Maksudnya bila sakit pergi jumpa doktor. Sakit je jumpa doktor. Sedangkan sebenarnya saya kerap ingatkan pada mereka tentang jaga pemakanan, jaga tidur, perlu senaman dan sekiranya perlukan suplemen, ambil suplemen yang betul-betul semula jadi, yang memang betul-betul boleh memberi impak. Tapi saya juga menggalakkan mereka untuk pergi ke kelas, untuk belajar. Apa yang berlaku dia jadi salah faham. Dia jadi salah faham because mereka ingatkan saya ni yelah sebab saya memang amalkan ada satu jenis vitamin. Tapi saya bukan nak fokus kepada vitamin itu semata-mata. Saya nak fokus tentang gaya hidup. Sebab para pelajar saya ini akan menjadi guru. Dan saya tak berapa berkenan apabila kita latih mereka jadi guru. Tapi pada masa yang sama, mereka bila dah jadi guru, mereka sakit. Mereka menyusahkan lagi sistem. Jadi bagaimana saya nak memberi kesedaran betul-betul pada mereka agar mereka sedar tanggungjawab mereka menjaga kesihatan itu penting sebagai seorang pendidik.
memang mencabar, tapi kesedaran tu boleh dipupuk secara perlahan-lahan. Mungkin Sarel boleh cuba pendekatan yang lebih interaktif dan hands-on. Contohnya, adakan aktiviti berkumpulan di mana mereka boleh rancang menu sihat, kongsi resepi atau cabaran kesihatan seperti langkah harian. Selain tu, tekankan bagaimana kesihatan mereka akan mempengaruhi kemampuan mereka sebagai pendidik yang berkesan. Kalau mereka faham bahawa kesihatan yang baik membolehkan mereka jadi guru yang lebih bertenaga, sabar dan produktif, mungkin mereka lebih tergerak untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Boleh juga jemput pakar kesihatan atau alumni yang dah berjaya menjaga kesihatan untuk berkongsi pengalaman dan tips. Kadang-kadang inspirasi dari orang yang mereka hormati boleh memberi impak besar. Yang penting, terus konsisten dengan mesej dan tunjukkan contoh yang baik. Lama-kelamaan, kesedaran tu akan mula meresap dan menjadi sebahagian daripada budaya mereka. Selain daripada tu, saya juga rasa ada antara tenaga pengajar yang kurang suka apabila saya menekankan tentang kesihatan. Mereka kata, oh ini bukan bidang saya. Sedangkan sebenarnya saya fokus untuk membantu pelajar-pelajar memahami tentang kesihatan sebenar. Dan perkara ini sometimes dia menjadi salah faham. Sebab itulah saya selalu mengatakan bahawa pentingnya kita belajar. Belajar itu yang akan membuatkan kita terbuka minda. Jadi, saya memang tak hiraukan tentang salah faham. Bukan salah faham. Sekiranya ada yang tegur saya, tak payahlah sentuh tentang kesihatan, biarlah orang dalam bidang kesihatan yang berkongsi tentang kesihatan. Tetapi seperti mana yang tadi saya tanya pada awak, dalam pendekatan penjagaan kesihatan ada 3 yang saya tahulah, yang saya tahu alopatik, osteopatik dengan naturopatik. Jadi saya cuba nak memberi kesedaran tentang pemahaman naturopatik tu. Maksudnya kita cuba menghindari daripada perkara tu berlaku. Jadi, ada tak apa-apa nasihat kepada saya bagaimana saya nak menangani mungkin konflik antara rakan-rakan yang tak berapa gemar bila kita bercakap tentang kesihatan ni? Dalam situasi macam ni, penting untuk kekal tenang dan diplomatik. Cuba fokus pada manfaat kesihatan sebagai satu aspek penting dalam pembangunan diri pelajar dan bukannya nak ambil alih peranan profesional kesihatan. Mungkin Sarel boleh tekankan bahawa pengetahuan asas tentang kesihatan adalah sebahagian daripada pendidikan holistik yang melengkapkan pelajar untuk menjadi individu yang lebih sihat dan produktif. Kalau ada rakan sekerja yang kurang selesa, cuba cari titik persamaan dengan mereka, contohnya kepentingan kehadiran yang konsisten, tenaga yang cukup untuk mengajar dan contoh teladan kepada pelajar. Bila mereka nampak kesan positif kepada pelajar dan diri sendiri, mereka mungkin lebih terbuka. Akhir sekali, teruskan jadi role model dengan menunjukkan amalan kesihatan dalam kehidupan seharian. Lama-kelamaan, usaha konsisten dan pendekatan positif akan membuahkan hasil dan mempengaruhi persekitaran secara perlahan-lahan. Okey, jadi saya rasa itu saja yang saya nak bualkan hari ini dengan awak. Jadi apa-apa pun, terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Maple. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Sarel. Senang dapat berbual dengan Sarel. Jumpa lagi dan semoga terus sukses. Take care. Okey, jadi saya rasa sampai di sini saja sesi perbualan dengan Maple AI, di mana teman berbual saya, dan harap sedikit sebanyak dia memberi panduan kepada anda semua di luar sana untuk buat keputusan berkenaan dengan penjagaan kesihatan. Maksudnya pendekatan penjagaan kesihatan. Bagaimana? Sebab tu kita tak boleh nak senang-senang je nak mark orang tu anti vaksin. Dia bukan itu. Kita kena faham pendekatan penjagaan kesihatan dia macam mana. Okey. Jadi apa-apa pun,
Sehingga berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Peace.